Terima kasih peneraju majlis, para hakim yang bijak karisma, penjaga masa yang peka dengan putaran masa, guru-guru dan rakan-rakan yang dihormati sekalian. Tampak berbalam gunung raya, pohon meranti tumbuh di hutan. Mari dengarkan cerita saya. Usahlah jemu, sudi-sudikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, saya Nur Idina Dania binti Abdul Hakim akan menyampaikan sebuah cerita yang bertajuk Aizat. Aizat ialah seorang murid tahun 6 yang tinggal di sebuah rumah besar di bandar. Ayahnya seorang usahawan berjaya, manakala ibunya pula seorang doktor. Apa sahaja yang diminta oleh Aizat pasti akan ditunaikan. Telefon bimbit mahal, permainan video terkini dan duit belanja yang banyak membuatkan Aizat hidup mewah. Namun begitu, Aizat mempunyai satu sikap yang tidak baik. Dia sangat malas belajar dan sering ponten sekolah. Setiap pagi, ibunya akan mengejutnya untuk bersiap ke sekolah. Namun, Aizat selalu memberi alasan. "Aizat, cepat bangun, nanti lambat ke sekolah," kata ibunya lembut. "Alah ibu, Aizat penatlah. Sekali-sekala ponteng, apa salahnya?" jawab Aizat sambil menarik selimut. Di sekolah pula, Aizat berkawan rapat dengan dua orang murid nakal bernama Firdaus dan Hakim. Mereka selalu mengajak Aizat melakukan perkara yang melanggarkan disiplin sekolah. "Jom kita ikut pelagar belakang. Bosanlah duduk dalam kelas," ajak Firdaus. Tanpa berfikir panjang, Aizat terus mengikut mereka. Baginya, belajar hanyalah perkara yang membosankan. Akibat terlalu kerap ponteng, pelajaran Aizat semakin merosot. Aizat juga mempunyai seorang lagi rakan bernama Amir. Amir seorang murid yang rajin dan baik hati. Dia selalu menasihati Aizat supaya berubah. "Aizat, kita dah tahun 6. Tahun depan masuk sekolah menengah. Kalau terus macam ni, susahlah nanti," nasihat Amir. Namun, Aizat langsung tidak mengendahkan kata-kata Amir. Malah, dia mentertawakan rakannya itu. "Ah, kau ni asyik nak belajar je. Hidup kena seronok," kata Aizat sambil berlalu pergi. Guru kelas mereka, Cikgu Faridah, juga sering menegur sikap Aizat. Cikgu Faridah sangat sayang akan murid-muridnya. Beliau percaya setiap murid mampu berubah jika diberi peluang. Suatu hari, keputusan ujian pertengahan tahun diumumkan. Aizat mendapat markah yang sangat rendah. Hampir semua mata pelajaran gagal. Apabila melihat keputusan itu, Aizat mula berasa takut. Namun, dia masih berpura-pura tidak peduli di hadapan rakan-rakannya. Beberapa hari kemudian, satu kejadian berlaku yang benar-benar membuka mata Aizat. Ketika waktu rehat, Firdaus dan Hakim mengajaknya keluar dari kawasan sekolah tanpa kebenaran. Semasa melintas jalan, Hakim hampir dilanggar motosikal kerana tidak berhati-hati. Mujurlah penunggang motosikal itu sempat membrek. Aizat terkejut dan ketakutan. Jantungnya berdegup kencang. Ketika itu, dia mula sedar bahawa perbuatan mereka sangat berbahaya. Pada petang itu, Cikgu Faridah datang ke rumah Aizat untuk berbincang dengan ibu bapanya. Aizat menyangka dia akan dimarahi dengan teruk. Namun, apa yang berlaku sangat menyentuh hatinya. "Ayah dan ibu hanya mahu Aizat berjaya. Kami sayang Aizat," kata ayahnya dengan nada sedih. Cikgu Faridah pula berkata, "Aizat murid yang bijak. Cikgu percaya Aizat boleh berubah menjadi lebih baik." Kata-kata itu membuatkan hati Aizat tersentuh. Buat pertama kali, dia melihat wajah ibu bapanya yang kecewa kerana sikapnya sendiri. Dia mula berasa bersalah dan menyesal. Benarlah kata peribahasa, sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna. Malam itu, Aizat termenung lama di dalam biliknya.
Dia memandang buku-buku sekolah yang sudah lama tidak disentuh. Air matanya mula mengalir perlahan. Dia sedar selama ini dia telah mengecewakan ramai orang yang menyayanginya. Keesokan harinya, Aizat bangun awal dan bersiap sendiri ke sekolah. Setibanya di sekolah, dia terus berjumpa dengan Cikgu Faridah. "Cikgu, saya minta maaf sebab selalu melanggar disiplin sekolah dan tidak mendengar nasihat cikgu," kata Aizat dengan penuh rasa insaf. Cikgu Faridah tersenyum lalu berkata, "Tidak mengapa Aizat, yang penting Aizat mahu berubah." Aizat juga meminta maaf kepada ibu bapanya dan berjanji akan belajar bersungguh-sungguh. Dia turut meminta maaf kepada Amir kerana tidak pernah mendengar nasihatnya. Selepas itu, Aizat mula berubah sedikit demi sedikit. Dia tidak lagi ponteng sekolah. Dia rajin menyiapkan kerja sekolah dan mula memberi tumpuan di dalam kelas. Firdaus dan Hakim hairan melihat perubahan Aizat. Namun, Aizat tetap dengan pendiriannya. Dia kini sedar bahawa kawan yang baik ialah kawan yang mengajak ke arah kebaikan. Beberapa bulan kemudian, keputusan peperiksaan akhir tahun Aizat meningkat dengan banyak. Walaupun belum menjadi murid terbaik, dia berasa sangat gembira kerana usahanya berhasil. Cikgu Faridah dan ibu bapanya juga bangga melihat perubahan dirinya. Pengajaran daripada cerita ini ialah: pertama, kita hendaklah mendengar nasihat ibu bapa, guru dan rakan yang baik supaya tidak terjebak dalam perkara yang merugikan diri sendiri. Kedua, kita mestilah rajin belajar dan memilih kawan yang baik kerana pengaruh rakan sangat penting dalam membentuk sikap dan masa depan seseorang. Sekian, terima kasih.